Jom masuk TVET JTM untuk pengambilan Julai 2025. Saudara-saudari boleh masuk ke ALP, masuk ke ATEC atau masuk ke JTM. Untuk program sijil, yuran pengajian dan asrama dibiayai sepenuhnya. Maksudnya masuk free dan dapat allowance bulanan RM100. Untuk program diploma, yuran boleh dibayar dengan menggunakan kemudahan pinjaman tabung pembangunan kemahiran PTPK. Untuk pelajar orang kurang upaya OKU, yuran pengajian dan asrama dibayari sepenuhnya, allowance bulanan RM300. Untuk kursus-kursus tanpa temuduga boleh dimohon. Kursus tanpa temuduga permohonan dibuka daripada 14 April hingga 15 Jun 2025. Untuk kursus bertemuduga, permohonan daripada 14 April hingga 30 Mei 2025. Scan QR code di bawah untuk mohon. Bila scan akan buka ke laman web APTIVET. Okey, APTIVET. Di laman web APTIVET boleh layari, klik pada APTIVET Perdana. Untuk APTIVET Flexi ini untuk kursus jangka pendek. Untuk APTIVET Perdana untuk kursus jangka panjang, kursus penuh masa. Permohonan dibuka daripada 14 April hingga 15 Jun 2025. Kemudian jika telah terima tawaran akan dihantar daripada 16 Jun hingga 20 Jun. Kemudian jika tidak dapat terima tawaran, boleh membuat rayuan daripada 23 Jun hingga 16 Julai.